Aku on the way ke KLIA lah. Nak hantar wife aku. Dia nak pergi belayar ke Indonesia, Jakarta, bersama dengan kakak-kakak aku, kakak ipar, anak saudara. Senang cerita gadis-gadis punya event lah ni. Gadis-gadis punya me time. Me time. Tapi tujuan diorang pergi ni bukanlah bercuti pun, lebih pada nak shopping. Misi diorang adalah untuk shopping. Jadi adalah satu pilihan tepat lah untuk kami suami-suami ni tak ikut. Kalau tak tersadar kat luar tu kan, dan akan menjejaskan wallet suami-suami nanti. So tak apalah. Dia flight pukul 7, 3.30 dah suruh hantar. Ini sekarang 4.30 aku rasa sampai dah ni. Pada pandai dah dia sebai dalam KLIA tu. Pergi Terminal 2 Terminal 2, balik Terminal 1. Dia kurang gitulah strategi dia tu dari segi luggage kan. Sebab pergi ni naik AirAsia 7 kilo cukup hand carry. Balik naik emas dapat 20 kilo tanpa add on. Sedap sikit lah dia orang nak shopping kan. Tak apalah, bagilah dia orang sekali me time. Apa adaan SLB. Kata tempat orang tu elok kat Indon tu. Apa nama, Abang Long, Ayanda semua tak ada. Kalau sabun jatuh, jangan kutip. Kau dan aku melangkah bersama, mencari keredaannya, mengejar kebesarannya. Roda berputar ke destinasi yang sama, mengenal diri, mengenal yang esa. Kau dan aku berdua bersama, mendengar cerita alam di payung rembulan. Utara, selatan, timur dan barat, kau di sampingku sentiasa. Kau dan aku tua bersama. Settle hantar dia. Okay. So sistem baru ni, aku kena keluar daripada palang ni. Free lah. Sebab tak sampai 10 minit. Lebih 10 minit kau kena charge. Bagus sebenarnya sistem macam ni. Sebab yelah, tak adalah orang termenung kat situ lama-lama kan. So dia pantas. Cuma aku tengok macam slot untuk parking tak banyak. Kalau time puncak tu aku tak tahu macam mana keadaan dia. Mungkin boleh double park kot, sebab tengok ada je yang jaga-jaga tadi tu. So settle lah. Hantar bini aku
Tapi kalau dia ingat aku balik tidur kat bucu katil meratapi kesedihan pemergiannya, teresak-esak menangis, itu silap. Itu silap banyak kan. Me time untuk dia sama dengan me time untuk aku. Kan? Takkan balik rumah dah halang-halang sampai ke sini ni. Kita ejah lah program-program yang sepatutnya ada 2 hari ni, kan? Okay, apa aku nak buat apabila seorang wife pergi bercuti, apa suami kena buat? Let's go. Alhamdulillah, aku dah selamat sampai ke Kuala Pilah. Actually aku, me time aku ni bukanlah benda-benda yang mengarut kan. So aku nak panjat Gunung Angsi. Gunung Angsi ni dekat Kuala Pilah, lalu Jalan Bukit Putus tadi. Actually ni first time aku nak hiking dekat gunung ni. Aku tak pernah sampai pun. Setahu aku dia kena ada permit lah. Tapi dia kata boleh walk in je permit kat sini berdasarkan bacaan aku. So harapnya boleh masuk lah. Benda dah jauh dah ni. And, tak buka lagi. Tunggu sekejap. Nanti kalau dah masuk aku tanyalah dia punya reception tu kan. So kenapa me time aku adalah hiking? Sebab wife aku ni, dia kalau macam masuk hutan, camping, dia okey. Tapi hiking dia tak berapa minat. Even aku ajak pergi hiking yang light macam Rawang Bypass, Latar Gapi yang baru 2-3 kilo pun dia dah macam tak berminat untuk join lah. Jadi that's why kalau ada free macam gini, aku akan spend masa dengan benda-benda hiking lah. Macam aktiviti hiking yang dia tak minat tapi aku minat. Macam tu. Kalau aku tak buat, nanti lama-lama dia jadi lemau, aku dah jadi malas. Rugi lah kan. So aku try lah ini hari. Angsi, Gunung Angsi, 3 tertinggi dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kalau tak silap aku gunung hantu kot yang nombor 1, yang paling tinggi sekali. Ada rezeki dapat lah naik kat situ. Yang tu mungkin kena ada guide. Yang ni setahu aku tak perlu guide, cuma kena dapat kelulusan permit je lah. Permit tu itulah, tunggu dia buka. Kalau ada rezeki dapat lah. Kalau tak ada rezeki tak dapat, tengoklah aku lepak mana pula apa ni kan. Let's go. Abang dah register bang? Oh, saya register. Okey, baik. So alhamdulillah boleh. Semua ni dah apply untuk permit. Ada orang So alhamdulillah aku boleh dapat walk in. Sini memang boleh walk in untuk permit. Bagus lah, sini ada surau lelaki perempuan, ada toilet bersih dan setiap toilet tu ada shower. So bayaran permit RM5, settle dan boleh naik lah. Bismillah. Okey, tepat 6.38 aku startkan pendakian Gunung Angsi. First time. Dan seorang-seorang, insyaAllah Allah ada. Selamat datang ke Gunung Angsi. Oh, set ni dulu. Hiking. Silap.
Okay, let's go. So starting dengan naik tangga. Sebaik ada surau tadi. Surau pun bersih, air pun bersih, laju. Toilet lelaki perempuan, surau lelaki perempuan. Dan yang penting ada shower. Settle ni, bolehlah mandi insyaAllah. Keenam. Sejuk oh. Kalau tengok suhu ni lebih kurang 22-23 gitu. Pulai. So kalau nak daki pagi-pagi, make sure bawa headlamp lah. Wrong way. Okay, bagus. Dia ada label wrong way macam ni. Oh, dah macam. Ada tali untuk safety. Allah. Okay. So untuk 400 meter pertama memang kau mendaki. Tercungap. 400 meter tu elevation lebih kurang 80 meter. Dia tak ada lahat sangat. Cuma dia mencanak. Kau boleh pijak dekat akar-akar kayu. Jalan dia jalan tanah macam ni. Habis 400 meter tu kau mesti mendaki. So 972 meter. Masih lagi mendaki 190 elevation. Bapak lampu-lampu ni ada orang lain lah ni. Dah start naik. Jalan dulu. Okay. Oh, first time. Mana bang? Ha? Hulu Selangor. Yang tu. Ha? Pukul 3. So macam yang korang tengok, 972 meter masih lagi mendaki dengan elevation 190. Bapak. Aku stop kejap. Ada satu kayu kat sini. Boleh duduk. Nak turunkan heart rate ni. Lampu aku ni dah start malap-malap dah ni. Sebaik dah nak cerah dah. Kalau habis bateri lampu ni, pisang oh. Gagal cari jalan. Complete 1 kilo. Dan dapat jalan landai. Alhamdulillah. Overall sehingga 1.6 km ni, aku boleh kata track dia naik turun. Bukan. Naik, landai. Naik, landai. Aku sebab first time, so aku tak boleh nak bajet. So bila aku tengok balik, actually yes, masa kau naik kau akan guna banyak energi, tapi ada part-part yang kau boleh recovery balik. Contohnya macam ni. Ni landai ni. So ni dah cerah. Boleh nampak bukit. Aku tak tahu bukit apa. So kat luar dah cerah, tapi kat dalam ni masih malap-malap lagi. Itulah antara reward yang kita nak. Lampu dah boleh tutup kan. Reward tu yang mahal tu. Dapat tengok view. Lampu-lampu kawasan bandar ada bercelah-celah tu boleh nampak lah. Sebab
Naik memang kau guna banyak energi, turun pula kau nak kena jaga lutut. Tapi sebab kita tak melawan graviti, so okey je, santai. Adalah bunyi-bunyi burung, unggas. Kilometer 1.8, not bad jalan dia. Alright, so 3 kilo pertama. Aduh, kursi ni. Aku duduk jap. Nak kena turunkan heart rate. So 1 kilo yang aku baru lalui tadi, aku boleh kata 500 meter landai, 500 meter mendaki. Tak silap aku dia 8 kilo 4 kilo lebih. So tinggal 1 kilo lebih lagi, lebih kurang. Cuma daripada kilometer 2 sampai kilometer 3 ni banyak lereng bukit. So kalau bawa budak kat sini korang kena pantau. Ada juga beberapa hotspot yang tanah lembik. So kalau tak nak berselut, bolehlah elak-elak sikit. Walaupun penat, tapi kepuasan. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku rasa puas. Zaman ni orang kata panjat, penat menyesal, baik duduk rumah. Aku pernah lalui zaman tu. Tapi tu dah tak ada lah. Sekarang lebih kepada penat, rest, nak sampai ke puncak juga. Tak ada rasa istilah-istilah menyesal. Sebab bila kau minat, dia memang macam tu. Beza orang minat tak minat ni lain lah. Aku minat benda yang sihat lah sebenarnya. Tips-tips untuk pergi hiking ke apa kan. Walaupun kalau ada member-member yang kata, alah pergi je, okey je ni. Make sure kau buatlah seminggu 2 dulu jogging kat taman. Dapatkan brisk walk pun boleh. Brisk walk buat dalam 5 kilo 6 kilo sehari. At least kau ada basic punya fitness. Aku nak cerita lebih-lebih pun tak adalah pandai sangat. Tapi berdasarkan pengalaman aku yang baru setahun jagung ni, kau nak pergi hiking, make sure ada stamina. 3 km. You can climb up a mountain with downhill. Betul tu. Maksudnya kau tak boleh nak panjat ke puncak dengan cara menurun. Sebenarnya ada je. Naiklah heli daripada jauh, pergi kat gunung tu kau turun. Kan menurun tu. Kau dan aku melangkah bersama, mencari keredaannya, mengejar kebesarannya. Roda berputar ke destinasi yang sama, mengenal diri, mengenal yang esa. Kau dan aku berdua bersama, mendengar cerita alam di payung rembulan. Utara, selatan, timur dan barat, kau di sampingku sentiasa. Oh,
tua bersama. Aku dah bau puncak lah ni. Dah bau puncak. Rasanya depan ni kot. 4.58. Rasanya ni dah ni. Betul, starting dengan ending memang padu dia lagi. Alhamdulillah sampai weh. Morning. Morning. Oh, finally. Gunung Angsi Negeri Sembilan. 825 elevation. Kalau jam aku ni 600. Biasalah jam pening-pening lalat. Betul. Jam ni elevation yang aku gain lah. So ni berada pada aras 800. Mungkin starting kita dari 200 lah. Main sea level. So ni view Bandar Seremban. Negeri Sembilan. Oh, padat Negeri Sembilan ni. Penuh. Seluas mata memandang. Inilah reward dia bila kau buat hiking. Kau dapat kepuasan, reach the peak, dan pada masa yang sama kepuasan lah. Itu je lah aku boleh cakap. So bila menurun ni, dia memang kurang letih lah. Sebab kau tak melawan graviti, kau follow ke graviti tu. Cuma kau kena take care dan hati-hati dekat lutut. Jangan duk hentak-hentak. Kau layan je slow and steady. Kalau once kau rasa seliuh kat lutut kau tu, pisang. Nak jauh lagi kau nak menurun ni. Lepas tu dia punya sakit tu sambung kat rumah. So be careful lah dengan hati-hati. Hati-hatilah bila nak turun bukit ni. Lutut tu menjadi satu keutamaan untuk kau jaga. Alhamdulillah. Sampai. Aduh. Sikit lagi. Tak jauh tu. Ada 4-5 orang. Balik tu lah. Balik tu lah. Balik tu lah. Berapa kali dah naik ni? Baru sekali lah? 3 kali 2 kali lah. Kali kedua lah. Ya. Syok kat ni. Semua jauh lah duduk Selangor. Hai. Morning. Bagus lah. Morning. Morning. Assalamualaikum. Kau tengah rakam ke bang? Tengah rakam. 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 Okay. Jom. Good morning. Assalamualaikum. Morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ramai ni satu tim lah. Ramai. Oh. Okay. Assalamualaikum. Tim macam tu bagus. Satu group, sama-sama support. Kalau kau seorang ni, kau macam kau mental sendiri lah.
Macam tu lah lebih kurang. Assalamualaikum. Good morning. Morning. Good morning. Morning. Tengok, kalau berdua boleh sembang-sembang. Tahu-tahu hilang penat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Morning. Assalamualaikum. Lagi dia menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kejap-kejap TikTok. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, siap peace. Assalamualaikum. 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 Salam. Assalamualaikum. Hi, good morning. Morning. Hati makcik. Assalamualaikum. Jom pergi bang, jom pergi bang. Lebih kurang jalan 3 kilo lagi. Tak jauh dah. Oh. Nanti dia siapa tak training dia lambat, dia sakit. Dia pula Tak banyak sekarang tak gambar. apalah. Dia tak banyak rehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Sini ada cerun sikit. So kena be careful. Takut gelincir. Especially kalau selisih. Ada PM eh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, sekarang. Ya. Wah. Oh, dahsyat lah brother tu. Kali kedua dia naik. Itu. Sorry. Morning. Assalamualaikum. Nampak? Oh, confused kan? Morning. Assalamualaikum. Morning. Apa nak buat? Muka bukan boleh ubah. Aduh. It's okay. Cuma aku respect dengan Chinese ni. Dia naik kali kedua buat. Aku kalau turun nak naik lagi. Kalau orang letak 1000 aku nak. Kalau RM950 aku tak naik. Ancik kan? 3 kilo je. Okey. Okey. Cuba tengok. Dia macam boleh. Macam tu lah mula-mula. Lepas tu kata free lah. Bengong mudah tu. Free. Masa dia Bagi. dia macam nak kata okey tau. Uh, Nanti kita orang nak pula dah lah. Aduh. Oh, macam-macam cerita kita dapat kat sini. Pasal Huda. Pasal sampai 1 kilo terakhir. Ada orang jual aiskrim. Blooming cheese, galaxy, jambang Ferrero, putih-putih, Oreo, sambal, jambal sambal.
Sampai. Berapa? RM2 je. Masih beli Beli nak. Asam boy. 1 kilo terakhir. Ngam lah. Sejukkan badan. Kan? Sebab dia nak turun curam. Jom. Okay. Jom. Kena pula asam boy ni. Baru padu 1 kilo terakhir. Bismillah. Oh. Legendnya. Bukan macam burger stadium Ini betul punya aiskrim Malaysia. Menyala. Ya, aku pun breakfast pun kuih biji tadi. Dua keping. Lagi dekat. Dah. So pastikan korang naik bawa duit ataupun headset. Boleh QR. Kena patut beli 2 tadi. Gelap. Assalamualaikum. Morning. Dengar bunyi binatang. Apa benda tak tahu lah. Ada. Ni aku naik tadi. Tengok curam dia macam mana. Menurun mat. Assalamualaikum. Tengok curam mat. Ni lah pagi tadi tu. Naik heart rate aku. Pagi tadi tak berapa nampak sangat, gelap. Bila tengok ni baru. Aduh. Kena dah. Kenal. Ha? Kenal. Oh, alhamdulillah ada juga orang kenal. Sikit lagi tak? Sikit lagi? Ni pun nak naik. Aku tak tahu berapa. Balik. Alhamdulillah settle. Lebih kurang 3 jam untuk 9.61 km. Kalori 1000. Tapi aku turun tadi, yalah, dah makan aiskrim asam boy sikit. Lepas tu dengan nasi lemak. Ada orang jual nasi lemak. Aku tak ada rekod sebab storage dah penuh. So aku dah transfer file. Ni baru boleh rekod balik lah. Dah clearkan balik file tu. So pada aku boleh kata ni beginner tapi dah nak masuk ke medium. Nak masuk ke medium. Sebab dia starting dia sekilo pertama tu memang kau begini lah, macam nak. Lepas tu dia start naik turun, naik landai. Bila nak ending lebih kurang sekilo setengah terakhir tu pun kau pacak sekali lagi. Tapi dia tak sedahsyat yang sekilo pertama tu. Reward dia best. Kau boleh tengok gunung, ada gunung. Dan sebelah lagi kau boleh nampak Bandar Seremban lah. 9 Bandar Seremban. Lawa lah. So kalau macam
advice aku, kalau kau nak parking dekat, kau datang awal. Sebab tadi aku tengok dekat 500 meter ada juga orang parking. Punya ramai. Lagi satu, bila kau awal ni, kau boleh naik dulu. Selagi mana kau dah dapat permit, kau boleh naik dulu. Kira tak adalah sesak sangat kalau kau nak memotong ke apa kan. Sebab ada ruangan-ruangan yang sempit lah kat situ, untuk kau nak memotong tu. So syok lah aku pergi awal tadi. So naik pun selisih dengan 2-3 orang je. Sampai puncak tadi pun ada 2 orang je. Turun tu banyaklah selisih orang, tapi okey lah turun kan. Turun kita macam kurang penat sangat. Just nice lah, okey. Aku insyaAllah aku akan repeat lagi. Sebab dia agak bagus. Sebab aku target bulan 6 insyaAllah kalau ada rezeki nak ke KK lah, panjat Gunung Kinabalu. Yang tu aku rasa latihan dekat gunung ni sesuai. Sebab kau macam step-step kan. Kalau Kinabalu kan dia banyak step kan. Aku rasa yang ni sesuai untuk latihan dia. Syok. Alhamdulillah lutut steady, pergelangan kaki, ankle semua okey. Cuma lenguh sikit lah, lenguh dan agak penat. Aku nak singgah gunting rambut kejap. Rimas lah ni, panjang. Lepas tu balik rumah lah. Itu je me time aku. Tak adalah nak pergi karaoke ke lepak, tak ada pun. Balik memang aku nak cover balik tidur aku ni. Tak cukup tidur memang ni. Tapi alhamdulillah lah aku dah kena kopi. Tak adalah ngantuk tu tidak. Cuma badan tu agak lesu lah tadi awal-awal. Bila kau dah dapat 9 kilo tu hilang lah lesu tu, tapi penat, lenguh-lenguh sikit. Okay, let's go.